So, aku baru saja lepas tengok the movie Chainsaw Man the movie. So, aku nak bagi aku punya rating itu aku bagi rating aku lah. Aku bagi 9 out of 10. Sebab kenapa The Chainsaw Man the movie is better daripada The Demon Slayer. So, bagi aku ianya disebabkan dia punya the story. Bagi aku dapat, aku faham. So macam The Demon Slayer aku faham, but ianya tak aku tak dapat yang tu. Aku tak macam like macam bagi aku okay, tapi tak okay yang tu untuk Demon Slayer. But untuk The Chainsaw Man, bagi aku suka dia punya story dia. So the Chainsaw Man Slayer Riz Arc is 9 out of 10. Is better daripada The Demon Slayer. So tinggal Jujutsu Kaisen the movie. Aku belum tengok lagi. Lagipun belum keluar lagi. And yeah, bagi aku the story untuk The Chainsaw Man, dia punya lagu, dia punya the quality is perfect. So aku suggest kat korang untuk tengok The Chainsaw Man Riz Arc the movie.